لله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى الأنبياء والمرسلين والمسلمين والمسلمات، شيء لله لنا ولهم، ولتيسير الأمور ولتيسير الرزق ولقضاء الحوائج وللشفاء من الأمراض ولقضاء الديون ولحماية من أذى الإنس والجن، بسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الكائنات الموجود أزلا وأبدا، لا يوصف بالقعود ولا بالجلوس، المنزه عن كل الغايات والأركان والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. ونصلي ونسلم على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Dan sebesar-besar nikmat adalah ni'matul iman, dan ni'matul Islam, dan ni'matul al-aqidah as-sahihah. Pada malam ini kita bertemu di Masjid Bandar Seri Putra untuk kita berkongsi ilmu agama daripada bacaan kitab Tafsir An-Nasafi. Malam ini kita bawa Tafsir An-Nasafi, dan sedia maklum tuan-tuan dan puan-puan, Tafsir An-Nasafi ini yang dibuat oleh Al-Imam An-Nasafi rahimahullah, salah seorang tokoh agama yang terkemuka di kalangan ahli sunnati wal jamaah dalam bidang tafsir. Dan beliau buat satu tafsir, nama tafsir itu tafsir Al-Quran, iaitu Tafsir An-Nasafi. Malam ni kita akan baca Tafsir An-Nasafi berkaitan dengan Suratul Duha. Kita pilih surah-surah tertentu. Kalau dengan saya, semoga sama-sama dapat manfaat insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, dan kitab Tafsir Nasafi yang kita baca ni ada sanad sampai kepada pengarang dia, dan menjadi kebiasaan pada penuntut ilmu agama kalau dia membacakan pada orang lain kitab-kitab ulama terdahulu, kebiasaannya ada sanad dan ada ijazah. Sanad ni susul jalur. Contohnya kita baca kitab Tafsir An-Nasafi, susul jalur kita, sanad kita sampai kepada pengarang.
Ataupun kita baca kitab karangan Imam An-Nawawi, contohnya Kitab Azkar, saya nampak terjemahannya di situ. Itu Imam Nawawi, tak silap saya, Imam Nawawi. Jadi sanad kita sampai kepada Imam Nawawi, dan dengan sanad Imam Nawawi sampai kepada Rasulullah. Sama juga dengan tafsir An-Nasafi, sanad dengan guru-guru kita sampai kepada Imam An-Nasafi, dan dengan sanad Imam An-Nasafi sampai kepada Rasulullah. Begitulah kitab-kitab agama ulama yang lain. Selagi mana yang bermanhaj dengan ahli sunnati wal jamaah, al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah, ini syarat utama. Lain daripada ahli sunnah jamaah yang bukan Asy'ariyah, bukan Maturidiyah, tak boleh. Sebab ulama dah bersepakat ini yang selamat sampai pada hari kiamat, ila yaumil qiyamah. Semoga kita kekal dalam manhaj ahli sunnah wal jamaah. Tuan-tuan dan puan-puan, surah Ad-Duha ni kita anggap malam ni bacaan siri yang pertama. Mungkin tak sempat khatam semua, kita sedikit demi sedikit tuan-tuan bersama dengan saya. Jadi surah Ad-Duha ini Makkiyah. Ijma' ulama mengatakan ia adalah Makkiyah, iaitu diturunkan di kota Mekah. Mana surah Ad-Duha diturunkan di kota Mekah, dan terkandung padanya 11 ayatan, 11 ayat. Ya, 11 ayat. Dan 11 ayat ini dikira sebagai terkandung di dalam surah Ad-Duha, yang mana ulama-ulama tafsir telah bersepakat bahawasanya sebab turunnya surah Ad-Duha ini secara umumnya adalah wahyu sudah terputus ataupun berhenti seketika ke atas Nabi SAW. Seperti mana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tokoh ahli hadis yang terkemuka. Imam Bukhari, tuan punya kitab Sahihul Bukhari, meriwayatkan dalam kitabnya, iaitu Sahihul Bukhari, daripada Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu. Jundub bin Sufyan. Jadi bila dikatakan Imam Bukhari meriwayatkan fakta ni dalam kitabnya, bila dikatakan meriwayatkan, kebiasaannya ulama dia akan meriwayatkan dengan sanad dia. Mana Imam Bukhari meriwayatkan daripada guru dia daripada guru dia sampai kepada ni Jundub bin Sufyan, sahabat Nabi. Kalau dikatakan, kalau disebut meriwayatkan dengan sanad. Sebab apa sanad? Supaya khabar itu khabar yang betul, fakta yang betul. Sebab itulah je ada dipanggil rekod, rakaman. Dia tak macam kita ni ada rakaman di handphone dan sebagainya. Dulu tidak ada. Jadi mereka melihat dari sudut sanad. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan kitabnya daripada sahabat Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu bahwa sahabat ini berkata, Nabi SAW sakit pada satu ketika, maka dia tidak bangun 2 ataupun 3 malam. Lam yakum lailataini aw thalatha. Maka datang seorang perempuan kepada Nabi, lalu perempuan itu berkata kepada Rasulullah, wahai Muhammad, ya Muhammad, inni la arju an yakuna syaitanuka qad tarakaka. Aku harap sangat syaitan kamu itu telah tinggalkan kamu, sebab aku tak nampak dah dia dekat dengan kamu semenjak 2 ataupun 3 malam. Perempuan tadi menyakiti Rasulullah SAW. Maka di saat itu turunnya surah Ad-Duha. Baik. Ada sumber lain menyatakan hampir sama seperti ini, bahawasanya orang kafir Quraisy, orang kafir Mekah, orang musyrikin Mekah
bertanya soalan kepada Nabi SAW. Orang kafir, orang Arab musyrikin bertanya kepada Rasulullah SAW. Kebiasaannya Nabi bila ditanya dia terus jawab. Sebab apa? Wahyu terus turun kepada dia. Nabi dia tidak akan menjawab daripada hawa nafsu dia. Tidak. Nabi sangat amanah beragama. Allah Ta'ala berfirman, ayat Al-Quran yang berbunyi berkaitan dengan perkara ini, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak bercakap daripada hawa nafsu dia. Apa yang Nabi cakap, sampaikan, semua itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada baginda alaihi salatu wassalam. Cuma kali ini bila orang kafir musyrik, orang Arab musyrikin tanya, Nabi tak jawab terus, tapi Nabi jawab lain. Nabi jawab apa? Ghadan ujibukum. Besok aku akan jawab. Dan Nabi tak sebut insya-Allah. Biasanya Nabi akan sebut insya-Allah. Pada kali ini tidak sebut insya-Allah. Tapi walaupun Nabi tidak menjawab dengan insya-Allah, bukan maknanya Nabi telah melakukan perkara yang berdosa. Tidak. Ya. Tapi perkara itulah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang Arab musyrikin menunggu jawapan. Maka tidak ada jawapan daripada Nabi 2 ataupun 3 malam. Maka orang Arab musyrikin pun berkata kepada Nabi, kami rasa syaitan kamu telah tinggalkan kamu dan telah benci kamu, tidak suka kepada kamu. Sebab itulah kamu tak boleh jawab soalan kami. Oh, jahatnya orang Arab musyrikin ketika itu, menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga perempuan tadi yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah perempuan tersebut? Beliau adalah seorang perempuan yang bernama Ummu Jamil Al-Awra binti Harb, itu nama dia, Ummu Jamil. Dan dia ialah isteri kepada Abu Lahab. Abu Lahab ini bini dia, bahasa kasar dia, bini dia. Sebab itu dalam sejarah dakwah Nabi, laki bini ni menyakiti baginda alaihi salatu wassalam. Bukan Abu Lahab saja, isteri dia sekali, join sekali. Tapi Nabi seorang yang sangat sabar. Jadi sudah pasti bila kata-kata perempuan tadi, kata-kata orang Arab musyrikin menyakiti, sudah pasti menyakiti baginda. Maknanya sudah pasti Nabi tidak selesa dengan apa yang diungkapkan oleh mereka. Lalu ketika itu turunlah surah Ad-Duha, terutama sekali pada ayat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhan kamu tidak tinggalkan kamu dan tidak murkai kamu, tidak biarkan kamu. Tuan-tuan dan puan-puan dan dirahmati Allah Ta'ala, itu secara ringkasnya sebab turunnya surah Ad-Duha. Itu sababun nuzul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Baik, satu-satu kita ambil tafsiran dia. Firman Allah Ta'ala yang pertama, iaitu yang berbunyi wad-duha, ayat yang pertama daripada surah Ad-Duha. Maka Al-Imam An-Nasafi berkata dalam tafsirannya ini tafsir An-Nasafi di depan ni, di tangan saya ini. Disebut dalam tafsir An-Nasafi wad-duha al-muradu bihi waqtu duha. Kata Imam Nasafi, al-muradu bihi waqtu duha. Demi duha, kata Imam Nasafi, maksudnya apa dia? Waktu duha. Waktu dia, masa duha itu. Dan Imam Syafi'i menjelaskan apa itu waktu duha. Kata beliau dalam kitab tafsir ini, wa huwa sadrun nahar hina tartafi'u syamsu. Wa huwa sadrun nahar hina tartafi'u syamsu. Bila bermulanya waktu duha? Sadrun nahar. An-nahar makna dia siang hari. Sadru permulaan.
permulaan siang hari ketika mana matahari naik ke atas, ketika mana matahari terbit ataupun naik ke atas, tertafi'. Bukan fajar, fajar sebelum itu lagi, duha selepas itu. Jadi waktu duha bermulanya waktu siang hari. Antara permulaan waktu siang hari adalah waktu duha. Dan Imam An-Nasafi ini rahimahullah menjelaskan selepas itu kenapa dikhususkan waktu duha, kenapa Allah Ta'ala bersumpah dengan wadduha, kenapa dengan kalimah masa ad-duha. Sebab waw tu, waw wadduha, waw tu dalam ilmu bahasa Arab nama dia wawul qasam, huruf qasam. Qasam ni maknanya bersumpah. Dalam ilmu bahasa Arab, huruf qasam ni, huruf sumpah ni, dia ada antaranya 3. Wal, wa, ba, ta. Contoh dia, wallahi. Dia nak menjelaskan pada orang yang dia bercakap padanya itu, aku tak buat benda itu, contohnya. Wallahi, demi Allah. Tambah lagi, tallahi, ta. Ta, tallahi, billahi. Nampak? Jadi waw tu pada awal ayat ini, itu nama dia wawul qasam. Maknanya Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu duha. Allah Ta'ala maha berkuasa bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Sama juga Allah Ta'ala bersumpah dengan buah tin, buah zaitun. Wat-tin wal zaitun, itu makhluk. Allah Ta'ala bersumpah dengan masa, wal asr. Allah Ta'ala bersumpah dengan para malaikat, fal mudabbirati amra, dan selainnya. Ya. Kenapa dikhususkan waktu duha? Kata Imam An-Nasafi rahimahullah, berkaitan dengan sumpah tadi, Allah Ta'ala maha berkuasa bersumpah dengan mana-mana makhluk, menunjukkan ada keistimewaan pada makhluk itu. Manakala kita ni, manusia ni, hamba Allah Ta'ala pun boleh bersumpah juga. Tapi jangan bersumpah dengan makhluk. Bersumpah hanya dengan Allah ataupun nama-nama Tuhan kita yang lain, Ar-Rahman, Ar-Rahim dan selain. Ya. Manusia, orang hamba-hambanya mesti bersumpah dengan Allah Ta'ala sahaja, dengan nama Allah Ta'ala sahaja. Allah Ta'ala maha berkuasa dan nak bersumpah dengan mana-mana makhluk. Kata Imam Nasafi, kenapa Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu duha? Mafhum huraian beliau, wa innama khassa waqta duha bil qasami li'annaha as-sa'atu allati kallama Allahu fiha Musa alaihi salam wa ulqiya fiha as-saharatu sujada. Kata Imam An-Nasafi, sesungguhnya Allah Ta'ala mengkhususkan dengan masa waktu duha. Maknanya sesungguhnya Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu duha kerana waktu tersebut adalah waktu berlakunya peristiwa Nabi Musa, yang mana Allah Ta'ala memperdengarkan sifat kalamnya kepada Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Kan ada sejarah peristiwa Nabi Musa, Allah Ta'ala memperdengarkan sifat kalam Allah pada Nabi Musa. Itu tafsir yang betul berkaitan dengan wa kallamallahu Musa taklima. Maka Nabi Musa mendengar sifat kalam Allah Ta'ala yang bukan berhuruf, yang bukan bersuara, yang bukan berbahasa. Sangat sempurna sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada orang yang tak boleh terima, macam mana sifat kalam Allah tidak berhuruf, bersuara, berbahasa? Ya, sifat kalam Allah Ta'ala tidak berhuruf, bersuara, berbahasa kerana sifat kalam Allah Ta'ala itu tidak sama dengan sifat kalam makhluk. Sifat kalam makhluk macam kita ni, berhuruf, bersuara, berbahasa. Manakala Al-Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab, bukan maknanya Allah Ta'ala berhajat kepada bahasa Arab. Sama juga kitab sebelum Al-Quran diturunkan dalam bahasa Ibraniyah, Suryaniyah dan bahasa-bahasa yang lain. Allah Ta'ala tidak berbicara, tidak berhajat kepada bahasa-bahasa itu.
termasuk Al-Quran, bahasa Arab. Bukan maknanya Allah Ta'ala berhajat kepada bahasa Arab, bercakap dengan bahasa Arab, bukan. Tetapi Jibril alaihissalam, apabila Allah Ta'ala perintah Jibril alaihissalam supaya menurunkan Al-Quran daripada Lauhul Mahfuz, kalau tuan-tuan merujuk semula sejarah nuzulul Quran, tak lama lagi Ramadan ni, ya. Nuzulul Quran, apa yang dimaksudkan dengan nuzulul Quran? Nuzul Quran tu makna dia turunnya Al-Quran. Baik, turun macam mana? Daripada mana ke mana? Kata ahli tafsir, ulama ahli sunnah wal jamaah, Allah Ta'ala memerintah Jibril alaihissalam sebab malaikat yang tugasnya menurunkan wahyu Jibril. Malaikat lain tidak ada. Maka Allah Ta'ala memerintah Jibril alaihissalam menurunkan Al-Quran yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Yang mana Lauhil Mahfuz itu berada di atas langit yang ketujuh. Maka Jibril pun naik ke sana dengan perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapati tertulis di Lauhil Mahfuz Al-Quran dengan bahasa Arab. Lalu sebab Allah Ta'ala perintah beliau, Jibril turunkan Al-Quran, maka Jibril pun ambil Al-Quran itu yang tertulis di Lauhil Mahfuz, 30 juzuk ni, sekaligus. Itu istilah mudah faham. Sekaligus Jibril ambil 30 juzuk Al-Quran itu yang berhuruf, yang berbahasa Arab, maka dibawa turun ke bawah. Ke mana? Ke mana tuan-tuan? Ke langit yang pertama. Quran ini bukan terus turun kepada Nabi pada awal dia. Mula-mula sekali daripada Lauhul Mahfuz dibawa ke langit yang pertama dan diletakkan di langit yang pertama. Tempatnya, nama dia Baitul Izzah, nama tempat letak Al-Quran pada awal nuzul Al-Quran. Itu peristiwa nuzul Al-Quran. Bukan banyak Al-Quran ini daripada Lauhul Mahfuz terus diambil oleh Jibril turun kepada Nabi Muhammad. Bukan begitu, perjalanannya bukan begitu. Tapi dibawa letak ke langit pertama di Baitul Izzah. Kemudian selepas itu barulah diturun sedikit demi sedikit ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimaksudkan dalam firman Allah Ta'ala. Kalau tuan-tuan biasa dengar ayat ini, iaitu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Menurunkan Al-Quran itu bukan mana Allah Ta'ala yang pergi naik atas. Jangan pula ada yang salah faham macam itu. Allah Ta'ala tak boleh dikatakan bergerak, Allah Ta'ala tak boleh dikatakan naik atas, turun pula. Mana boleh? Ada orang jahil akhir zaman ni kata apa? Allah Ta'ala naik ke atas, turun pula, naik turun, naik turun. Itu bukan akidah Islam. Itu akidah tasbih wa tajsim. Akidah menjisimkan Allah, menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Bila dikatakan inna anzalnahu, maknanya Allah Ta'ala perintah Jibril ambil Al-Quran bawa turun ke bawah, ke langit pertama, ke Baitul Izzah. Bila peristiwa Al-Quran itu berlaku? Pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu antara peristiwa yang besar berlaku pada malam Lailatul Qadar adalah turunnya Al-Quran daripada Lauhul Mahfuz dan diletakkan di langit pertama di tempat yang nama dia Baitul Izzah. Berlaku pada malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala. Jadi sebab itulah, itu sedikit selitan ya berkaitan dengan nuzul Quran. Berkaitan dengan peristiwa wa kallamallahu Musa taklima. Maknanya Allah Ta'ala memperdengarkan sifat kalamnya yang bukan, yang azali, yang abadi, yang bukan, yang tidak ada permulaan, yang tidak ada pengakhiran, yang bukan berhuruf, bukan bersuara, bukan berbahasa, kepada Nabi Musa. Di mana? Di Turi Saina, yang sekarang ini berada di negara Mesir. Negara Mesir. Jadi peristiwa itu, sejarah itu berlaku pada waktu bila? Kata Imam An-Nasafi, pada waktu duha. Peristiwa
Allah Ta'ala memperdengarkan sifat kalamnya kepada Nabi Musa itu berlaku pada waktu duha. Ini berdasarkan tafsir Imam An-Nasafi yang kita kongsikan pada malam ini. Dan kata Imam Nasafi lagi, wa ulqiya fiha sa'aratu sujada. Peristiwa tukang sihir sujud. Tukang sihir siapa? Tukang sihir Fir'aun. Zaman bila? Zaman Nabi Musa alaihissalam. Kalau kita rujuk balik sejarah para anbiya, qasasul anbiya, Nabi Musa dia ada adik-beradik dia seorang lagi siapa? Nabi apa tuan-tuan? Nabi Harun. Fir'aun ni dia bermimpi akan lahir seorang lelaki akan ambil takhta dia. Dia takutlah. Takut. Dia ni raja, orang besar di Mesir. Bukan sekadar raja sahaja, mengaku Tuhan lagi. Dia paksa orang sembah dia. Siapa tak sembah dia, bunuh. Dijatuhkan hukuman. Mimpi ada, dia mimpi ada akan datang seorang lelaki akan ambil takhta dia. Oh, dia tak tidur, tak senang tuan. Fir'aun pun tak senang hidup. Lalu dia keluarkan arahan supaya semua bayi-bayi lelaki mesti dibunuh. Oh, jahatnya Fir'aun ni. Sebab tu orang kita kalau marah pada orang yang jahat tu, engkau ni jahat macam Fir'aun. Bukan dia tu Fir'aun, perumpamaan. Macam orang Arab lah, dia menyamakan orang yang menipu ni Dajjal. Dajjal tu maknanya kaki penipu kan? Kalau orang Melayu kaki penipu. Kalau Arab, sebagai Arab kampung ni, Dajjal ni pembohong. Bukan Dajjal Nabi sebut tu yang fizikal tu, itu memang ada dah. Di pulau, satu pulau yang tidak diketahui. Dia akan keluar pada waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah beriman akan keluarnya keluarnya Dajjal adalah benda yang berkaitan dengan akidah juga. Dan itu salah satu tanda besar hampirnya hari kiamat. Tapi peliknya tuan-tuan, ada orang dia tak percaya kewujudan Dajjal. Dia kata Dajjal yang disebut oleh Nabi itu perangai orang. Bukan Dajjal yang hakikat itu bukan. Itu satu tafsiran yang songsang. Ya, tafsir yang songsang. Dajjal memang ada. Satu je Dajjal. Dia belum keluar lagi. Sama juga Ya'juj Ma'juj memang ada. Satu kaum yang sangat ramai bilangan dia ada di dunia ni. Mereka hidup, dia memang ada di dunia ini, cuma dia terpisah dengan kita dengan satu tembok yang telah dibina oleh siapa tuan-tuan? Zulkarnain. Itu kisah lama. Dia buat satu tembok yang besar dan panjang. Jadi itu menjadi pemisah antara kita dengan Ya'juj Ma'juj. Di mana tembok itu? Wallahu a'lam. Tapi kata ahli ilmu, mereka ada di dunia ni. Bahkan ada dalil mengatakan matahari kena kepada kepala mereka. Matahari macam kita keluar waktu siang, cahaya matahari itu kena kepala kita. Begitu juga Ya'juj Ma'juj, cahaya matahari kena kepala mereka. Mereka ada di dunia, tapi tidak diketahui. Allah Ta'ala menutup pandangan kita. Mana kita ada halangan dengan mereka. Kecuali pada waktu yang tiba masanya dia menghancurkan tembok itu, melepasi tembok itu dan keluar kepada manusia. Bila? Wallahu a'lam. Ya, ada. Tapi itulah tuan-tuan, kadang-kadang orang sekarang ni dia mendakwa, ini bukit gunung ni belakang ni inilah Ya'juj Ma'juj ni. Nampak macam lain macam Ya'juj Ma'juj. Benda yang tak pasti jangan confident sangat. Berkaitan agama lah kita kata. Sebab dia berkaitan agama Ya'juj Ma'juj ni. Tak pasti. Ada yang kata dekat gunung, dekat bawah Rusia, yang ni kata belah sana habis. Orang Rusia pun sedih kata. Orang Cina. Ya. Benda yang tak pasti jangan confident. Kecuali Nabi sebut dalam hadis. Ayat Quran sebut. Ni di mana? Di bukit Banjaran Titiwasa. Contoh. Tak ada. Tak ada tu dah. Tapi makhluk itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Peristiwa tukang sihir Fir'aun. Jadi Nabi Musa ni lahir, jadi Fir'aun ni dia keluar arahan supaya dibunuh semua bayi yang ada.
Tapi dengan cara yang berbeza. Maknanya 1 tahun, mana-mana bayi yang lahir, bunuh. 1 tahun lagi dibiarkan. 1 tahun lagi, datang tahun 1 lagi, dibunuh semua bayi lelaki. 1 tahun 1 lagi tidak, dibiarkan. Tapi nak jadinya cerita tuan-tuan dengan takdir Allah Ta'ala, Nabi Musa lahir pada tahun yang Firaun perintah bunuh bayi-bayi lelaki. Manakala saudara dia Harun lahir pada tahun, bukan pada tahun yang Firaun arahkan bunuh bayi-bayi lelaki. Jadi selamat Harun. Nabi Musa pun selamat juga. Ya, Allah Ta'ala menyelamatkannya. Baik. Secara ringkasnya, sebab Imam Nasafi kata, waktu duha, tukang sihir sujud. Waktu duha itu. Tukang sihir mana? Tukang sihir Firaun. Sebab berlaku pertemuan besar. Salah satu himpunan di zaman Firaun, ini bila Nabi Musa dah besar lah, jadi Nabi dah dapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk menunjukkan kebenaran, maka berlakulah pertemuan antara Nabi Musa alaihissalam dengan tukang sihir Firaun, dan dihadiri oleh ramai manusia termasuk Firaun. Dalam riwayat, satu riwayat menyatakan, untuk menunjukkan siapa di pihak yang benar, Firaun ke Nabi Musa. Jadi kita tengok siapa yang hebat. Maka Firaun pun mengeluarkan tukang sihir dia yang hebat-hebat. Dan sudah pasti tukang sihir Firaun mestilah hebat-hebat punya, sebab tukang sihir Raja Mesir, bukan tukang sihir tepi jalan. Mesti power-power punya ni. Ya, yang dijaga oleh pihak Firaun dan sebagainya. Keluarlah ahli sihir yang hebat-hebat. Maka berlakulah pertemuan antara mereka dengan Nabi Musa alaihissalam. Maka secara ringkasnya tuan-tuan, tukang sihir itu ada tongkat-tongkat. Lalu mencampak tongkat-tongkat itu. Dan ketika itu mereka telah menyihirkan pandangan orang ramai. Maka orang ramai melihat tongkat itu berubah seumpama ular, seumpama tali. Ini luar biasa. Hakikatnya tidak berubah pun, sebab mata-mata orang awam itu telah disihir oleh tukang sihir. Sihir ini dia mengkaburkan pandangan. Dia benda lain pula kita nampak. Itu sihir. Dia tak mengubah benda itu. Dia begitu sebenarnya. Dia mengkaburkan pandangan. Fasahiru a'yunahum. Maka mereka, tukang sihir itu telah menyihirkan mata-mata orang ramai. Nah, tuan-tuan. Maknanya tongkat tu, dia tetap tongkat begitu. Tak bertukar kepada tali ataupun ular. Tidak. Tapi orang nampak, boleh bergerak-gerak pula. Ini hebat. Ya. Lalu diperintah kepada Nabi Musa, alqi asak, campak tongkat kamu. Bila tongkat Firaun, tukang sihir Firaun ni, ahli sihir Firaun, dengan begitu bangga, dengan begitu rancak, menunjukkan kehebatannya, dengan tongkat itu bertukar seperti ular ataupun tali, maka dikatakan kepada Nabi Musa, campak tongkat kamu. Dalam keadaan mereka bersorak dan sebagainya, hebat ni ahli sihir Firaun. Jadi orang bersokong. Nabi Musa alaihissalam campak tongkat dia dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mukjizat. Bukan sihir, yang tadi sihir, ini mukjizat. Dengan kuasa Allah Taala, tongkat yang keras itu bertukar menjadi ular yang hakiki. Apa itu ular hakiki? Memang ular betul. Tapi dia tak sebutlah dalam tafsir ular sawa ke, ular tedung ke, ular daun ke, ular kapak, tak sebutlah. Dia sebut sejenis ular. Dengan pula ada yang tanya, ular apa ustaz masa tu? Ular kapak ke, ular lidi ke, ular air ke, ular sawa ke, ular daun ke? Wallahu a'lam. Tapi jenis ular. Dan membinasakan semua tongkat-tongkat tadi. Bila itu berlaku, orang ramai sangat terkejut. Ada yang lagi hebat daripada Firaun. Jadi tukang sihir ni, bila tengok benda tu secara realiti, sebab itu mukjizat, mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Musa. Maknanya mereka masuk Islam. Lalu mereka menerima Nabi Musa dengan sujud kepadanya. Sebab syariat sebelum Nabi Muhammad, manusia ni boleh sujud pada manusia lain. Sebelum syariat Nabi Muhammad boleh. Dalam syariat Nabi Muhammad tidak boleh sujud. Manusia diharamkan sujud kepada manusia lain. Tidak boleh. Syariat Nabi Muhammad.
Syariat sebelum Nabi Muhammad ada sebagai syariat Nabi dibolehkan. Nampak? Syariat berbeza tapi akidah sama. Syariat berbeza tetapi akidah sama. Jadi mereka pun sujud, dan itu berlaku pada waktu duha. Waktu duha. Kata Imam An-Nasafi rahimahullah. Peristiwa itu maknanya, kalau secara umumnya kalau Imam An-Nasafi kata perbuatan sujud ahli sihir kepada Nabi Musa itu berlaku pada waktu duha, maknanya peristiwa pertemuan besar itu berlaku pada waktu siang hari, pada pagi. Kita boleh bayangkan memang ketika itu hebat Nabi Musa alaihissalam. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala. Kalau berdasarkan tafsir Nasafi, dia sebut dua perkara sejarah yang berlaku pada waktu duha, iaitu Allah Ta'ala memperdengarkan sifat kalam kepada Nabi Musa, dan yang kedua, ahli sihir Fir'aun sujud kepadanya. Sujud itu beriman kepada Allah maknanya. Bukan beribadah kepada Nabi Musa, tidak. Itu tanda mereka memeluk agama Islam. Apabila itu berlaku, maka Fir'aun sangat murka dan marah. Dia kata, kamu beriman sebelum mendapat keizinan daripada aku. Lalu Fir'aun pun memaksa mereka keluar daripada mengikut Nabi Musa alaihissalam, tapi tukang sihir tersebut tolak, engkar. Sebab dia dah tahu kebenaran yang sebenar itulah bersama dengan Nabi Musa alaihissalam. Lalu ditangkap tukang sihir itu kerana engkar perintah Fir'aun, lalu dijatuhkan hukuman bunuh. Maka pada akhir waktu siang pada hari tersebut, semua tukang sihir yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi Musa itu dijatuhkan hukuman bunuh, mati. Pada awal hari, pagi-pagi lagi mereka ini tukang sihir, tapi pada akhir waktu hari tersebut mereka telah menjadi syuhada, syahid, sebab mereka dibunuh secara zalim oleh Fir'aun, la'natullahi alaih. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Dan ini menunjukkan kepada kita penggunaan sihir di zaman dahulu sangat ketara. Bagaimana ini boleh berlaku, tuan-tuan? Kita sambung selepas azan, boleh ya? Ya. Jangan ke mana-mana, kita bertemu selepas ini. Wallahu a'lam. Tafadhal. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Billahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baik, kita sambung bacaan tafsir An-Nazafi pada tafsir surah Ad-Duha. Jadi ayat yang pertama tadi, iaitu Wad-Duha, Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu duha. Antara sebab kenapa Allah Ta'ala khususkan dengan waktu duha ini dalam bersumpah, kenapa Allah Ta'ala bersumpah waktu duha, Imam An-Nazafi kata, berlaku di situ beberapa sejarah yang besar, ya, dan menunjukkan kepada kita, ada sebagai tafsir menyatakan waktu duha ni waktu yang ada kebaikan. Kerana itulah tuan-tuan, adat orang Arab dahulu, kalau mereka nak sihat badan, mereka akan keluar supaya tubuh badan dia kena cahaya matahari, terutama sekali waktu duha. Jadi badan akan berpeluh dan mengeluarkan penyakit-penyakit dalam badan, maka badan jadi sihat. Dan ini menunjukkan kepada kita dalam Islam, kesihatan yang Allah Ta'ala beri pada kita, kita kena jaga. Berdasarkan sabda Nabi SAW, rebutlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Antaranya wasihataka qabla maradika, kesihatan kamu sebelum kamu sakit, sebelum kesakitan kamu. Jadi orang Arab dulu ni kalau dia nak berpeluh, ya, dia keluar waktu siang, terutama sekali waktu duha, kemudian waktu asar, 2 waktu pada siang hari. Jadi matahari ni, cahaya matahari ni di sisi orang Arab dahulu dijadikan tempat untuk mengeluarkan peluh. Sebab itulah tuan-tuan, diriwayatkan oleh ulama daripada Sayyidina Umar Ibn Khattab, Khalifah Islam yang kedua. Beliau berkata, Asy-syamsu hammamul Arab, matahari hammam bagi orang Arab. Hammam ini sudut bahasa umumnya toilet tempat orang mandi. Tapi maknanya di sini apa? Maknanya matahari dijadikan tempat orang Arab ni nak keluarkan peluh. Mereka tak perlu nak bakar kayu ke, buat bilik panas ke, tak perlu. Itu yang terbaik untuk kesihatan. Ini dari satu sudut. Ada ahli ilmu menyatakan berkaitan dengan waktu duha. Dan waktu duha juga ada amalan solat sunat yang dilakukan oleh baginda alaihi salatu wassalam, yang dikenali dengan solat sunat duha, yang Nabi sarankan. Dan Nabi sendiri pun melakukan solat sunat duha. Tapi sunat, bukan wajib. Tak buat pun tak apa. Dan kalau orang lain tak buat solat sunat duha, jangan kita pelekehkan dia, sebab itu sunat. Jangan kita marah dia, cerca dia, cuma kita bagi tahu kelebihan sahaja. Tapi jangan panas serong pada orang yang tak solat sunat duha. Tak boleh, sebab itu sunat sahaja, bukan wajib. Kalau wajib lain. Dalam satu riwayat daripada Nabi, antara bacaan Nabi setiap kali selepas solat sunat duha adalah Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ini daripada Nabi selepas baginda menunaikan solat sunat,
baginda akan baca ini, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur, sebanyak 100 kali, mi'atu marrah. Kesimpulannya, antara bacaan selepas solat sunat duha, ini dia, dibaca sebanyak 100 kali. Apa dia? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Jadi mereka yang sentiasa buat solat sunat duha, jangan tinggalkan amalan ini, sebab ini daripada Nabi SAW. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur, dibaca 100 kali. Ini daripada Nabi SAW, dibaca selepas solat sunat duha. Itu daripada Nabi. Daripada sebahagian ulama, berdasarkan pengalaman mereka dalam beramal, ada di antara orang alim ni, setiap kali lepas solat sunat duha, dia akan menyebut nama Tuhan kita, iaitu Ya Wahhab. Ini bukan daripada Nabi, ini daripada ulama. Boleh guna tak? Boleh, tak ada masalah. Kita pun kena ikut ulama. Lapang Quran, hadis, ikut ulama. Yang ini amal daripada ulama. Apa dia? Menyebut Ya Wahhab sebanyak 100 kali selepas menunaikan solat sunat duha. Kata sebagian mereka, ini sangat mujarab pembuka, menjadi mempermudahkan rezeki. Mana lepas solat sunat duha, lepas tuan-tuan baca zikir yang biasa tuan-tuan baca tu, baca Ya Wahhab tadi. Ya Wahhab, Ya Wahhab 100 kali. Cuma pada hari Khamis sahaja, kata sebagian ulama, dibaca sebanyak 100 kali. Bila tiba hari Khamis, dia buat solat sunat duha. Lepas solat sunat duha, lepas dia zikir-zikir yang lain tu, Ya Wahhab 500 kali. Ini daripada ulama. Ini ulama. Boleh guna tak? Boleh. Yang daripada Nabi apa dia? Yang tadi, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Jadi kita ada pilihan, tapi tu dah pasti kita ambil yang Nabi dahulu. Tapi nak lagi bagus, yang Nabi tu kita ambil, kita gabungkan dengan yang ulama, tak ada masalah. Jangan jadi macam puak-puak tu, ini Nabi tak buat, bid'ah, sesat, masuk neraka. Tak boleh macam tu. Sebab Nabi tak buat pun Ya Wahhab 100 kali lepas solat sunat duha. Nabi sebut Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ini pergi tambah lagi, Ya Wahhab, Ya Wahhab. Betul, zikir-zikir lain pula. Nabi tak buat pun. Jangan buat benda Nabi tak buat. Itu haram, bid'ah, sesat, masuk neraka. Itu masalah lain pula. Walaupun bukan daripada Nabi, selagi mana tidak ada dalil yang mengharamkannya dan tak bercanggah dengan syarak, maka dibolehkan. Banyak benda yang kita guna hari ini berkaitan dengan agama tidak ada di zaman Nabi, tuan-tuan. Kenapa kita guna? Berkaitan dengan agama. Ni mikrofon kita guna ni malam ni. Zaman Nabi mana ada? Nabi mana ada buat kuliah pakai mikrofon, pakai rakaman? Tak ada. Ini pun berkaitan agama juga ni. Mikrofon ini digunakan oleh imam, digunakan oleh Bilal, digunakan oleh ustaz-ustaz, ustazah yang mengajar dan sebagainya. Takkanlah malam ini kita jangan guna mikrofon. Sebab apa? Sebab tidak ada di zaman Nabi. Ada macam tu. Ada orang kata mikrofon tu dunia. Memang dunia, tapi ada digunakan untuk agama. Digunakan untuk agama ni malam ni, pengajian ilmu agama. Imam kita baca guna mikrofon. Ya. Kalau tak guna mikrofon jadi isu pula. Peliklah imam yang baru ni tak pakai mikrofon. Sebab dia kata zaman Nabi tak ada. Tak lama imam ni kat masjid ni. Kena tendang terus. Marah pula. Saya ikut cara Nabi. Jadi bab itu dimasuk bab bid'ah. Kita akan huraikan bab ini dalam tajuk bid'ah, tuan-tuan. Bid'ah ni kan bid'ah ada dua, bid'ah baik, bid'ah buruk. Seperti yang dihuraikan oleh ulama besar, antaranya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Itu dia, tuan-tuan. Berkaitan sedikit dengan waktu duha. Jadi malam ini kita hanya ambil satu ayat je daripada tafsir An-Nasafi. Baru satu ayat. Ayat yang seterusnya pada siri-siri yang akan datang. Cuma bila berkaitan dengan sihir tadi, tuan-tuan, kita kena ambil perhatian juga berkaitan dengan sihir. Orang Islam disarankan membaca doa pendinding daripada kejahatan, termasuk sihir. Jangan buat tak tahu je. Hidup ni macam tak ada apa. Orang Islam tu
Mesti dia ambil kira juga bab ni. Untuk dia, untuk keluarga dia. Sebab sihir ni digunakan oleh pihak lain untuk menyakiti orang lain. Sihir digunakan melalui sihir. Sebab sihir ni pada asalnya dia diajar oleh syaitan, syayatin. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Nabi Sulaiman tidak kafir, tapi setan yang itu kufur mengajar manusia sihir, ilmu sihir. Jadi sihir ni dalam Islam haram beramal dengannya. Ya, haram beramal dengannya. Dan dua malaikat yang disebut dengan Harut dan Marut turun ke bumi ikut perintah Allah Ta'ala, dan kedua malaikat ini diperintah oleh Allah Ta'ala untuk mengajar sihir kepada manusia. Tujuan apa? Supaya menjelaskan kepada manusia mana satu sihir, mana satu mukjizat. Ni kisah dua malaikat Harut dan Marut. Harut bukan Karut Marut, kalau mengarut bukan. Harut Marut. Ya. Dia Allah Taala perintah kedua malaikat ni turun ke manusia, pada manusia untuk ajar sihir, dan jangan beramal dengan sihir itu. Sebab itulah dua malaikat ni bila turun kepada manusia, setiap kali dia mengajar sihir pada manusia, dia akan berkata, nahnu fitnatun fala takfur. Kami ni fitnah, itu ujian daripada Allah Ta'ala. Kalian jangan kufur dengan menganggap sihir itu halal. Tahu sahaja, belajar sahaja, bukan suruh beramal, tidak. Tapi ada yang ikut kata Harun dan Marut ini, dan ada yang sebagai manusia dia beramal. Jadi sesat dan merosakkan. Jadi kita sebagai orang Islam kena sentiasa baca doa pendinding daripada kejahatan, termasuk sihir. Sebab sihir ni ada wujud. Sihir ni memang ada. Dan sihir yang terawal adalah sihrun tafriq. Sihrun tafriq ni sihir pemisah. Memisahkan hubungan dua pasangan yang asalnya elok, akhirnya jadi panas, jadi hancur, jadi bercerai-berai, jadi bergaduh, jadi bunuh antara satu sama lain sebabkan sihir. Ini berlaku daripada dulu lagi. Dan akhir sekali tuan-tuan, tak sempat kita nak huraikan secara detail lagi, antara amalan yang paling mujarab dan paling hebat, paling mujarab lah kita sebut, pendinding daripada sihir, supaya kita ni tak kena sihir, orang buat kat kita pun insya-Allah tak jadi, untuk buat pada keluarga kita, insya-Allah Allah Taala melindungi keluarga kita, mudah aja amalan dia. Dia banyak amalan, tapi kita ambil yang mudah dan sangat mujarab. Apa dia? Setiap kali lepas subuh ataupun waktu pagi, ataupun selepas maghrib ataupun waktu malam, dibaca bacaan ini. Dan bacaan ini saya rasa tuan-tuan biasa dengar dan sudah hafal. Apa dia? Pertama dia kena baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. 3 kali. Selepas itu dibaca Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 7 kali. Kemudian selepas itu dibaca 3 kul. 3. Maknanya surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. 3 kali. Jadi ada 3 benda perlu dia baca. Okey, tu nak habis ni. Tuan-tuan dia. Ni amalan ni sangat bagus. Kata sebagai ahli ilmu, kalau dia amal dengan amalan ini, kalau tukang sihir ni berhimpun daripada pelusuk dunia nak memudaratkan kamu, tak akan menjadi dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 benda tuan-tuan dia. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ulang 3 kali. Kemudian hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 7 kali. Kemudian 3 kul tadi. 3 kali. Ini salah satu amalan pendinding daripada sihir dan juga kejahatan-kejahatan yang lain. Amalkanlah amalan ini, ajarkanlah kepada keluarga, pada pasangan kita, kepada anak-anak kita, sahabat-sahabat kita. Semoga kita semua diberkati dan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jadi untuk bacaan kitab tafsir An-Nasafi pada tafsir surah Ad-Duha, kita berhenti dulu sampai sini saja tuan-tuan. Maknanya malam ni kita hanya sempat ambil tafsir pada ayat pertama sahaja daripada kitab tafsir An-Nasafi, iaitu firman Allah Ta'ala yang berbunyi Wad-Duha. Ayat yang lain pada siri-siri yang akan datang
insya-Allah. Semoga apa yang disampaikan pada malam ini dapat dimanfaatkan bersama dan dapat disebar-sebarkan. Semoga kita semua diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Marilah sama-sama kita menutup majlis ilmu kita dengan bacaan tasbih kifarah, kemudian surah Al-Asr, kemudian kita tahlil 3 kali, iaitu menyebut la ilaha illallah sebanyak 3 kali dan berselawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfir li wal mu'minina wal mu'minat, Rabbighfir li wal mu'minina wal mu'minat, Rabbighfir li wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين والمسلمات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.